Guys, it's going to be a long day today. Hari ni aku pagi tadi timbang. Berat aku sekarang 103.3 macam Era FM. So aku punya total loss 1.1 kg. Bye. Have fun. Okay, tu anak aku, wife aku bawa pergi jalan-jalan girls trip. Hari ni still bawa zone test guys. Hari ni ada meeting Harley Owners Group, bawa zone test lagi. And then lepas tu akan ada jumpa ni special YouTuber baru ni, Raskai. Dan lepas tu malam ada meeting penanggal MC. So hari ni ramai jumpa orang. Okay, follow je. Okay, bye. Have fun. Okay, testing 1, 2, 3. Okay, hari ni meeting jauh sikit guys. Bukanlah dekat Harley Davidson Jalan Ampang, tetapi di Harley Davidson, bukan Harley Davidson ni, dekat Kota Damansara. Okay, jap. So kita akan on the way pergi Kota Damansara. Setting hari ni negative 10. Noise reduction kosong. Aku memang off terus nak test aku punya voice ni. So aku akan cakap-cakap kosong. Mana kita? Ya. Aku buka vest aku pasal dikatakan di Kota Damansara sekarang hujan. So aku tak nak aku punya vest tu kena hujan. Berat ni. Okay, let's go. Okay, aku nak share knowledge kepada siapa yang tak tahu, siapa yang wondering pasal Harley scene dalam, macam korang tengok aku sekejap jumpa orang ni, sekejap jumpa orang tu. Okay, sekarang ni aku nak pergi ni, aku pergi meeting Harley Owners Group of Kuala Lumpur. Okay, dalam Harley punya scene dia ada 3 pecahan. Yang pertama is HOG, Hawk. Di Malaysia terdapat 5 HOG. Semuanya base dekat dealership masing-masing. Dekat Malaysia ada Penang, ada PJ, ada Kuala Lumpur, ada Johor, JB dan Kota Kinabalu. Jadi kat sini kita ada 5 chapter Hawk. Yang kedua, kita ada MC. Dekat Malaysia banyak MC. Dekat luar negara banyak MC. Macam aku sendiri, aku penanggal MC. Tapi dalam MC culture, you hanya boleh committed dengan satu MC saja. Tetapi untuk Hawk, macam aku sendiri member kepada Hawk Penang. Aku sendiri member kepada Hawk PJ. Dan aku komiti dekat dalam Hawk Kuala Lumpur. Dan yang ketiga kita ada community. Community is kebiasaannya based on jenis motor yang kau bawa ataupun mungkin tempat yang kau tinggal. Contohnya okay. Contohnya aku berada kat dalam Street Glide Owners Group. Motor aku Street Glide. And ada juga Sportster Malaysia. Ada juga Kelang Owners Group. Okay, ini depan ni Nat. Ada pergi meeting yang sama ni. Okay, dia ikut aku. Itu dia kita punya membership. Membership officer. Ini orang lama dekat dalam Hawk KL. Okay, apa aku cakap tadi ya?
Okey, aku dekat komuniti. Komuniti juga macam baju yang aku pakai ni, Police Owners Group. Dia base kat Indonesia. Aku selalu pergi jumpa diorang. Committed dengan dia punya komuniti. Aku member dalam dekat Malaysia ni, member untuk Police Owners Group ni, tak silap aku 3 orang je. Dekat Indonesia ada dalam 400 ke 500 member lah. Aku rasa itu yang last updated dengan aku lah. Okay, Nat tak ikut aku. Dia masuk simpangan, mungkin dia isi minyak ke, I don't know. So, boleh merepek lagi. Okay, tadi aku dah share knowledge pasal Halisin. Kita ada 3 cabang. Yang pertama Hawk, yang kedua MC, dan yang ketiga Community. Kau boleh join 3-3 ni. Tapi kat dalam MC kau hanya boleh join satu saja. Itu principal MC. Macam aku penanggal MC. Okey, jap, ini simpang selalu salah. Okey, ambil kiri dash. Right. Okey. Sampai. Tak boleh parking situ. Kita tak geng lah. Tak geng. Aku kena parking sorok motor belakang. Bro, I sorok belakang motor tak apa. Aku terjumpa, I saw Nuts just now. And then dia take a different junction. Okay, bro. Hello. Yeah, bro. Mostly taking the long way. Okay, aku dekat Cohiba Atmosphere Kuala Lumpur. Here. Mana meeting? Bro. What happened to your bike? Pegging ko. Oh, you fix there? You pakai apa? Bro, how are you? Hello, nampak tak? Oh, welcome, bro. Yeah. Doctor. Fine, good. Doctor. Hi. How are you, Doctor? Lee, how are you, man? Not too bad. Okay, appointment kedua, guys. Kita pergi vet pula, bawa kucing. 2 kucing masalah. Masalah kulit pula tiba-tiba. Ni bising. Siri dia. Okay, guys. Dia bagi makan sikit apa masalah anda. Dia macam ada bumps dekat muka dia, dekat kepala dia. Aduh. Sayang. Malaysia. Hari tu kita buat apa? Kita buat yang hantar dia orang buat apa? So cerita dia, hari tu kita orang hantar pergi grooming. Lepas tu buatlah wash ni. First time try some kind of medicated ke ataupun normal bath kot. So lepas balik tu tiba-tiba macam dia Ray macam asyik-asyik tergaru-garu. So we all macam rasa why so weird kan. Lepas tu dan dia pula tergaru-garu juga. Lepas tu tiba nampak macam banyak bumps dekat dia punya nampak macam banyak bumps dekat kepala diorang dengan telinga diorang. So I risau lah, kucing I kurap ke apa kan. Tapi diorang ni tak keluar, diorang ni indoor. Tak apalah, kita tengok macam mana.
Ni baru appointment yang kedua hari ni. Ada lagi 2 depan ni. Okay. So guys, kita orang punya Dior Bengal cat tu, dia kena tinggal kat sini pasal buat apa orang panggil? Lion cat. Pasal teruk sangat dia punya fungal infection. Ni after kita orang buat apa tu? Grooming. Buat grooming. So tak tahulah, maybe tempat grooming tu dah Sebelum tu ada cat yang kena infection dah infected kan. Jadi hal-hal macam ni kita pun tak boleh nak elak. Apa kita boleh buat is kita bukan prevent lah, kita rawat dulu. So sepatutnya diorang dah due for vaccination untuk tahun yang apa, yang pertama lah. Tahun pertama pula. After 1 year dia ada vaccination dia sendiri. Ada buku vaccination. Macam baby pun ada buku vaccination, diorang pun ada vaccination juga. So tapi disebabkan masalah fungus ni, mereka tak dapat nak teruskan lah buat ni. Jadi terpaksa tinggalkan dalam masa sejam ke sejam setengah untuk doktor selesaikan masalah cat kami. Pasal ada buat lab test juga untuk tengok jenis fungus apa. Macam di Ray kat belakang ni, dia tak teruk sangat. Ray tak teruk sangat. So kita boleh bawa dia balik. Alright. So kejap lagi nak kena datang ambil Dior pula. Aduh, tambah satu lagi appointment. Dia tak suka sayang kucing dulu. Sayang you. Ya. So sekarang aku tengah on the way nak jumpa lagi seorang YouTuber untuk share knowledge. Tu dia, tu. Dia. Nampak? Sama device ni. Alah. Nak tahu siapa Wira ni dia. Legend Hali. Bro. Ya, bro. Khabar? Ya. Siap. Legend Hali. Mana ada orang pergi Ini legend. corner seorang-seorang. Ni dia. Ini dia Tuan Tanah. Tanah pula. Tuan Tanah Instagram kan? Instagram. Kalau TikTok Raskai. Raska. Tu Raskai. YouTube. YouTube channel kan? Raskai. Nanti aku share link dekat dalam aku punya title tu. Alright. Okay guys, kita baru lepak dengan Raskai. Raskai. Nanti aku dekat kau pula. aku akan share link Raskai ni. Dia akan buat konten-konten zontes juga. Ataupun ADV. Ya, betul. Dia belum decide. Dia dah book zontes, tapi dia nak tukar sekarang ni ADV, aku dah SYM tu. SYM, ADG TV. Aku dah tahu balik lah. Dia akan buat konten tu. Dia ingat dia nak book tu lah lepas dah borak-borak. InsyaAllah. Okay Wira, thank you Wira. Banyak info Wira bagi kat kita ni. Hari ni kita berkongsi information pasal AdSense. AdSense dengan YouTube Studio. Kita belajar sama-sama. Support. Okay, tadi baru lepas lepak dengan YouTuber Raskai. Korang follow RAR jarak Sky, SKY. So kita orang borak pasal sharing knowledge lah. Dia tanya aku pasal macam mana nak set up AdSense YouTube, macam mana untuk buat pakai YouTube Studio, dan kita berborak pasal YouTube lah. Macam mana sebenarnya YouTube ni good untuk kita YouTuber support each other. Macam mana Bob YP support aku, and aku ada share dengan dia pengalaman aku kena sound dengan ada satu YouTuber ni, pasal aku kononnya menggunakan platform dia untuk aku share aku punya zontes punya content. Tapi aku tak nak share lebih. Aku harap aku wish dia good luck, and then harap yang terbaik untuk dia lah. Aku tak tahu macam mana by content aku boleh track ataupun boleh effect dia punya channel. Pasal dalam YouTube ni, kalau kita support each other, contoh aku post satu content zone test, YouTube akan suggest konten-konten zone test yang lain. That's how kita YouTuber support each other. Contohnya aku post aku punya link zone test video aku dekat satu Facebook, ada orang tekan masuk ke YouTube, and high chances
video zone test aku, selepas orang tengok, YouTube akan suggest video orang lain pula. That's how sebenarnya dalam YouTuber ni tak ada orang yang compete dengan each other. Tak ada threat pun antara YouTube dengan YouTuber yang lain. Because contoh bila aku post link aku, orang masuk ke YouTube, orang akan bukan tengok YouTube video aku je. Aku akan dapat bawa lagi ramai crowd untuk tengok YouTube. Start dengan YouTube aku, post aku, dan orang akan start tengok konten-konten yang lain daripada YouTuber yang lain. Macam tu kita as a YouTuber support each other. Kita bawa crowd masuk ke YouTube untuk tengok konten-konten yang kita post. Tapi mungkin ada orang yang tak understand benda ni. Aku sebenarnya kena sound dengan ada salah seorang YouTuber baru dia, subscribers dalam 300 lebih. Tapi aku harap yang terbaik itu dia lah. Hari ni, malam ni ada meeting penanggal MC. Aku punya Harley masih tak dapat lagi, masih berada di Route 67 Harley Davidson Kuala Lumpur. Dan aku hari ni nak bawa ni, si Vespa ni. Lama tak start dia, kesian ni. Okay guys, jumpa lagi. Okay guys, pembetulan Vespa aku terlupa bawa kunci, jadi kita bawa zone test. Aku nak try pakai buat vlog, pegang ni macam Con Vlog. Kalau korang follow Con Vlog, dia ride ke Thailand semua, pegang dia ni je ride. Tu chill je. Aku nak try. Okay, follow aku guys. Untuk perjalanan aku haraplah tak jatuh DJI Mini. Pasal nak try vlog pakai batang ni sangat kan. Macam mana Muhammad dia buat? Kon. Aku tengok dia pegang dia, aku terfikir macam mana dia buat. Batang tu dia letak. Aku rasa pasal dia ada basket, so senang dia letak basket dia. Okay lah bro, guys, aku simpan kejap batang ni. Aku rasa tak selesa lah. Aku nak cuba jugalah macam Con. Tapi aku bawa skuter boleh lah. Tak payah tukar-tukar gear. Datin. Motor rosak ah. Tak elok-elok. Tu lah, press dah sampai lah. Ya, press aku, press. Our latest member. Ini dia, motor press. Ya, brother. Ya. Mana motor baru? Okey, motor baru. Dah keluar lagi? Dah keluar lah. Dah keluar? Dah tak bawa? Tak kena tema? Tak kena agenda.
Hai. Rumah dekat. Ya. Siap pegang. Wah. Hey bro. Latif, how are you? Yalah, lama tak jumpa. Right. How are you? You dah okey dah? Sakit sikit lah. Sakit sikit. Terkulik kat mana? Dekat Chiang Mai. Ai, dah lah awak seorang. Nakal lah, seorang. Ha. Saja buat kerja gila. Okay guys, ini tempat meeting kita orang officially. Tengok view dia guys. Nampak tu. Oh, hari ni aku buat leg day lah. Tak ada nak naik. Tu KLCC guys. Tu dia. View cantik. Mr. Muaz, congrats brother. Yeah. Oi, dah makan. Mr. Dave. Ya. Brother Wira. Mr. Mirzan. Sekali. Sup. So, woohoo! Full patch guys. Full patch. Penanggal MC. Which has proof his worth. So I think without further ado, welcome to the family, brother. Phuket was fun as fuck. Welcome to the family. We'll do it more often. Stay safe on the bike, bro. Congratulations. Keep the rubber side down. Mamat ni guys, dia beli road glide tapi tak pernah bawa motor. And then ambil lesen motor. And then kita orang pun ajar dia dalam masa 2-3 minggu dia buat Besok ada kelas. 900 km. Besok kelas lesen bro. Dah sampai Phuket tapi baru nak start lesen. 900 km dah Phuket. 970 km in one day. I cannot imagine, man. It's not just that. Dia balik pun one go. Balik pun one go. That's the amazing part. Being a Couldn't have done it newbie tau. Being a newbie. The only one yang nak tengok. Tut lagi. Power. Alright bro. Ciao bro. Yeah. Nice seeing you. Thank you, man. Yeah, no problem. See you, man. See you bro. Bro, welcome again. Ciao. Bro. See you, man. Kau bawa motor? Zone test. See you, man. Mr. Russell. Panjang umur baru lepas cakap. Hai. Friends you Julian. Ya, dengan Tycoon lah. Ya. Wira. Yang video vlogging tu. Aku buat juga. Aku buat juga. Ni Mark Russell punya motor. Korang follow Mark Russell. Change your clutch lever lah. I thought parking. I never put the stand. I used to use the jatuh. Oh, sudah berikut. Jatuh slow je. Right. Kawan saya Exxon 1000. Itulah. Exxon macam tiring lah. What do you plan to do? Now nothing only go to stage 2 or tahu, maybe I might go to one seater. I want to change car. Okay, but stage 2 if you get this is fucking long. Mine stage 2. Lama. Nanti lagi sini. Saya beli yang ni juga. Ni apa ni? Oh, sorry. Russell. Yes, you bro. Are you? Yeah. Oh, rasa Peter lah. Boleh keluar ke? Nak keluarkan motor air ke?
kan.